Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan menunjukkan cara penggunaan aplikasi Cadet Smart, iaitu satu aplikasi pintar untuk merekod data ahli dan aktiviti-aktiviti Kor Cadet Polis di negeri Perak. Semua guru boleh menggunakan pelayar web sama ada Google Chrome, Mozilla Firefox ataupun Microsoft Edge. Bagi mengakses aplikasi ini, para guru boleh menaip laman web kkpdrmperak.pythonanywhere.com. Paparan utama akan menunjukkan bilangan pelajar dan guru mengikut kaum dan juga jantina bagi negeri Perak. Seterusnya, sila tekan log masuk. Bagi nama pengguna, semua guru boleh menggunakan kod sekolah diikuti dengan @kkpdrm.perak. Seterusnya, bagi kata laluan, sila rujuk PT daerah masing-masing. Setelah selesai memasukkan nama pengguna dan kata laluan, sila tekan log masuk. Tahniah, cikgu telah pun berjaya mengakses sistem Cadet Smart. Ini adalah paparan utama bagi data Kor Cadet Polis di sekolah cikgu masing-masing. Sekian, terima kasih.